Nombor 3, Stadium Gelora Bung Karno, Indonesia, dengan kapasiti 77.193. Stadium bersejarah ini terletak di pusat kota Jakarta. Dibuka pada tahun 1962 sempena Sukan Asia, ia dinamakan sempena Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Stadium ini telah melalui beberapa fasa renovasi dan kekal menjadi ikon bola sepak Indonesia dan tempat utama perlawanan antarabangsa. Nombor 2, Jakarta International Stadium, Indonesia. Stadium modern ini terletak di Jakarta Utara dan mampu menampung sehingga 82.000 penonton. Siap dibina pada tahun 2022, ia merupakan stadium utama untuk kelab Persija Jakarta dan pasukan kebangsaan Indonesia. Apa yang menarik, stadium ini dibina dengan reka bentuk bumbung, boleh buka, retractable roof, menjadikannya antara yang tercanggih di rantau ini. Nombor 1, Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Terletak di Kuala Lumpur, Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan stadium terbesar di Asia Tenggara dengan kapasiti mengagumkan sebanyak 87.411 tempat duduk. Dibuka pada tahun 1998 sempena Sukan Commonwealth. Stadium ini menjadi kebanggaan Malaysia dan merupakan gelanggang rasmi pasukan kebangsaan. Ia bukan sahaja menjadi tuan rumah perlawanan bola sepak, malah sering digunakan untuk konsert, sukan lain dan acara peringkat antarabangsa. Demikianlah senarai 20 stadium terbesar di Malaysia dan Indonesia. Setiap stadium bukan sekadar tempat berlangsungnya perlawanan, tapi juga medan penyatuan jutaan hati yang bersorak demi warna dan lambang pasukan kesayangan. Di sinilah air mata tumpah, harapan dibina dan sejarah tercipta. Daripada 20 stadium yang kita senaraikan, mana satu yang menjadi kegemaran anda? Pernahkah anda melangkah masuk dan merasai sendiri kehangatan suasana di sana? Terima kasih kerana menonton hingga ke penghujung. Jangan lupa tekan butang like jika anda suka video ini, tinggalkan komen tentang stadium impian anda, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik.